Malaysia's first 3D animated feature film. 2 years in the making. Inilah dusun atuk aku. Wah, banyaknya durian. With only 40 manpower. Lowest cost ever. Apa ni? Jangan buat kacau lah. Dek, nasib baik tak ada mati. Laker Park Production presents Hantu durian. Apa kisah hantu durian ni, Tok? Kat dalam hutan tu ada rumah lama. Rumah tu berhantu. Tak ada siapa yang nak pergi sana. Coming soon. Laker Park Production presents Malaysia's first ever 3D animated feature film. Made in Malaysia by Malaysians. Oh, kau orang dah dengar kah? Itu rumah punya cerita? Rumah tu dah lama kena tinggal. Orang kata tempat itu keras. Keras? Berhantu. Kadang-kadang orang kata nampak lembaga putih. Dengar bunyi orang menangis. Macam-macam lah. Ui, mengerikan. Tengok ni, tengok. Mana ada manusia ke, binatang ke, tapak kaki macam ni. Atuk percaya ini kegiatan hantu durian. Jadi kamu jangan sekali-sekali pergi sana. Atau kau tahu ke kita nak ke sana? Tahu. Laker Park Production invites you Tengok. Kan senang. to join Badro, the macho city boy. Kau ni takut sangat. Kata. Nasib baik aku bawa benda ni. Boleh kita minum air masak. Lim, the well-prepared one. Mana nak cucuk? Raju, the animal whispering boy. Panjangnya. Kau cakap apa? Oh, saya suruh Seppi terus saja. Rose, the village beauty. Apa tu tengok? Alongside the mischievous twin brothers. Abang, saya Upin, saya abang. Ini adik saya, Ipin. Oi, aku abang lah. Aku lah bang. 5 minit awal je. And join them on a journey of action, fun, adventure, and mystery.
adventure begins. Coming 2008. Pakcik! Apa hal ni? Tayar meletup. Ya, Tuan. Halo. Tayar meletup lagi. Macam biasa. Batu 5. Macam mana ni, pakcik? Macam tu lah. Berapa lama kena tunggu ni? Tak lama. Esok mereka sampailah. Besok? Jauh ke lagi, pakcik? Tu. Dah hampir sampai lah. Time-time ni lah nak meletup. Lip. Dalam beg kau tu tak ada tayar bas. Dah lah, kita jalan je lah, Lim. Leka Park Production presents Kak Ros, tak lama lagi raya kan? Kita orang tak ada baju raya ke? Tak ada. Pakai je tahun lepas punya. Alah Kak, tak seronoklah tak ada baju baru. Alah Kak, yang dulu punya dah pendek. Eleh, macamlah kau tu tinggi sangat. Alah Kak, kawan kita orang semua dah ada baju raya baru tau. Tak payahlah nak ikut orang. Leceh lah Kak ni. Jomlah Ipin kita minta Kak Opah. Betul-betul. Opah! Ya! Opah, raya ni tak ada baju baru ke? Ada. Nak warna apa? Ipin nak warna merah jambu. Itu warna perempuan lah. Ya ke? Kan akak suka pakai warna tu. Yelah, Ipin nak warna kuning lah. Tak boleh. Apa sahaja pula? Aku dah cop. Mana main cop-cop? Tak apa. Nanti Opah belikan sepasang seorang. Opah, bila kita nak pergi beli? Bila sampai masanya, kita pergilah. Janji, Opah. Janji. Opah nak belikan kita orang baju baru. Opah manjakanlah dia orang tu. Layan. Marah. Mail. Kau nak pergi mana? Cari buluh dengan bapak aku. Cari buluh? Buat apa? Kau nak buat meriam buluh Taklah, aku nak buat lemang. Kan bapak aku jual lemang raya. Ya ke? Jangan jadi macam Fizi. Memang contoh bahaya. Ingat, menyesal nanti. Tahu, aku pun raya juga. Kau kan tak puasa. Mana boleh raya? Betul. Kan aku dah puasa 1 hari. Cikgu Jasmine cakap itu satu permulaan yang bagus. Boleh ke 1 hari je puasa? Tahun depan aku puasa lah. Betul tu. Tahun ni dah lambat. Dah lah. Opah kau nak beli lemang tak? Aku jual RM5 sebatang. Opah, Mae jual lemang RM5 sebatang. Opah nak beli tak? Nak. Belilah 4 batang. Dengar tu. Dengar. Malam raya aku hantar. Jomlah kita cari budak-budak lain. Wah, lu punya baju banyak cantik. Itulah. Aku baru je beli kat kedai dengan mak aku tadi. Ini untuk raya pertama. Ini untuk raya kedua. Besarnya baju Melayu kau, Fizi. Ini Ihsan punya lah. Aku punya kat rumah. Kau dapat 3, Ihsan?
Ini kalau baju lain terkena rendang. Aku punya warna hitam. Kalau terkena rendang pun takkan nampak. Korang punya warna apa? Kita orang tak beli lagi. Tapi aku nak warna kuning. Ipin nak merah jambu. Bukanlah. Biru. Korang tak beli lagi? Raya dah dekat ni. Yalah, nanti abang selalu tutup kedai. Betul juga tu. Kita kena tanya Opa ni. Dah lah. Aku tak sabar nak cuba baju raya aku ni. Aku pun nak kena balik. Bye. Jomlah kita main. 3 orang je nak main apa? Kita main masak-masak. Masak ayam goreng. Tak apalah. Kita orang pun nak kena balik tanya Opa ni. Bye, Meme. Raya nanti datang tau. Opa, kita dah nak raya kan? Baju raya kita orang, Opa lupa ke? Tak. Tapi, Opa tak ajak pun kita orang pergi beli? Tak payah. Tak payah? Ros? Dah? Dah, Opa. Pergilah jumpa Kak Ros. Apa tunggu lagi? Buat apa? Nanti akak marah. Kan Ipin? Betul. Nanti kena hentam dengan akak. Tak. Pergi ajalah. Wah, cantiknya. Terima kasih, akak. Ini akak jahitkan. Khas untuk adik-adik akak yang rajin berpuasa. Suka? Suka? Sayang, Kak Ros. Akak pun sayang adik-adik. Akak, nak kita orang tolong? Tak nak. Naklah, Kak. Orang kata tak nak lah. Alah Ros. Biarlah dia orang tolong. Duduk. Ambil daun tu. Anyamlah. Alah, senang je ni. Kan, Ipin? Betul. Akak, ni daun apa? Daun kelapa. Nak buat macam mana ni, Kak? Bukan yang tu. Itu ada lidi lagi lah. Ambil yang ni. Apalah kau, Ipin? Itu pun tak tahu. Memang tak tahu. Macam mana ni, Ipin? Entah, kita tengok apa buat je lah. Akak, malam ni kita gantung kad raya ya. Kita orang dapat banyak kad dari kawan-kawan. Betul? Akak ada dapat tak? Ada. Sikit je. Ya ke, Kak? Abang tu ada bagi. Abang mana? Alah, Kak. Macam tak tahu pula. Abang Mul. Alah, pandai-pandai je. Kau berdua? Ada bagi kad raya pada cikgu tak? Ada. Kawan-kawan lain pun bagi. Bagus. Macam mana ni, Pin? Macam ni. Mula-mula masuk sini, lepas tu tarik sini, lepas tu pusing pula. Kan dah jadi? Bukan macam tu lah. Mari sini aku buat. Macam ni. Betul? Ke macam ni? Oh, betul? Macam ni? Betul. Apa yang betulnya? Kan salah tu. Betul. Salah. Macam ni, Kak. Itu namanya ketupat tak jadi. Memang korang tak pandai. Menyibuk je. Susahlah, Kak Ros. Macam mana ni? Tak apa. Baru belajar sekali mana boleh pandai. Ambil daun baru. Cuba lagi. Tengok. Ketupat Opa dah siap. Cantiknya. Tengok. Akak punya ketupat pun dah siap. Akak punya tak jadilah. Tak macam Opa punya. Akak punya ketupat bawang lah. Bentuk dia macam badan akak lah. Betul. Budak ni. Jangan marah, Kak. Bulan puasa kena banyak sabar. Nanti kurang pahala. Lepas ni nak buat apa dengan ketupat ni, Opa? Lepas ni, kita isilah dengan beras. Lepas tu rebus. Jadilah ketupat. Lepas tu kita orang makan. Yeay!
Betul. Makan ajalah yang kau tahu. Kalau tak tahu makan, matilah kau. Dah tu. Jangan kau nak mengusik Kak Ros. Cepat buat. Ikut Opah ni. Opah, macam mana nak masukkan beras ni? Dah penuh. Yang kau sumbat dengan tangan kau tu buat apa? Buka balik. Mana jadi? Kecilnya. Mana cukup orang nak makan? Tak apalah. Ni Upin punya. Biar Upin je yang makan. Kau ni menghabiskan beras je. Kau buat balik betul-betul. Alah, tak nak buat lah. Main lagi bagus. Kan Upin? Betul. Itulah. Orang malas belajar. Lekas putus asa. Putus asa tak mengapa. Asal jangan putus makan. Lari! Hei, mari sini balik. Buat ketupat ni. Tadi sibuk sangat nak buat. Kenapa ni? Kak Ros mengamuk. Dia buat ketupat. Dia suruh kita orang tolong. Kita orang tak nak. Kita orang larilah. Lah, mak aku dah siap masak dah. Cepatnya. Yelah. Beli je dah siap. Tak payah susah-susah. Ada ke? Ada. Mak jual. Ha? RM2. Amboi, kotornya. Macam belacan. Pergi mandi. Kejap lagi lah. Penat ni. Opah, ketupat Upin dah masak. Belum. Opah tengah rebus lagi. Nanti boleh buat juadah berbuka. Bagus. Opah, tadi masa kita orang balik, ramai orang kat surau. Betul. Iya? Iya, Opah. Wah, banyak ni dapat duit. Yalah. Ihsan, apa bapak kau buat tu? Bapak aku tengah bayar zakat. Tiap-tiap tahun macam tu. Bayar apa? Itulah aku tak tahu. Bapak aku tu nak Intan bayar zakat. Payung. Dah, jom balik. Intan Payung? Dah lah, aku balik dulu. Ihsan, tunggu aku. Apalah dia ni? Janganlah panggil macam tu depan kawan. Betul Opah. Dia orang bayar kad. Apa Ipin? Entah. Lah, Opah lupa. Ros, cepat. Kenapa Opah? Opah lupa apa? Bayar zakat. Itulah Opah. Zakat. Jangan risau Opah. Bagi je duit. Biar Upin dengan Ipin bayarkan. Betul. Bagi jatuh tu duit. Lepas tu salam. Kau budak-budak mana tahu. Harus jaga ketupat ni. Dah nak masak. Baik, Opah. Ikut. Assalamualaikum. Tak ada orang lah Opah. Mari kita pergi rumah dia cepat. Assalamualaikum. Tok. Waalaikumsalam. Siapa pula yang datang ni? Dah nak buka puasa ni. Kau dah. Apa hal kau datang ni? Ni, aku nak bayar zakat. Besok dah nak raya. Takut tak sempat pula. Tok. Opah dah lupa. Nasib baik kita orang yang ingatkan. Oh, baguslah tu. Naik. Nah, ambil ni. Duit ni duit zakat fitrah yang wajib untuk aku dan tanggungan aku bagi tahun ini. Kenapa Atuk tak salam? Kat surau tadi Atuk salam semua orang. Betul. Budak ni. Mari sini. Dia akulah. Aku kan abang. Cakaplah. Cakap apa tu? Cakaplah apa yang kau nak cakap. Kan tadi Opah dah cakap. Atuk pun dah ambil duit Opah. Sekarang Atuklah jawab. Ya tak ya juga. Yalah, aku terima zakatnya. Bagus. Nah, ini resitnya. Nak buat apa ni Tok? Kau simpan je lah. Simpan? Dah. Aku nak balik dulu. Yalah. Tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa malam ni. InsyaAllah. Jangan lupa apa, Opah? Tak ada apa. Ipin,
Esok raya kan? Kita mesti pergi rumah Tok Dalang. Kenapa mesti? Iyalah, kan orang bagi dia banyak duit. Betul. Itu bukan duit dia lah. Bukan? Yelah, dia kutip aja. Duit tu nanti dia bagikan pada orang yang berhak. Torang boleh dapat tak? Boleh? Boleh belah. Opa, apalah Kak Ros ni? Macam ni. Dalam bulan Ramadan, kita yang hidup senang, cukup makan, cukup pakai, wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk diberi kepada orang susah, miskin dan yang... Kenapa nak bagi? Suka! Supaya mereka ada makanan di pagi raya. Jadi, semua orang gembiralah. Gembira! Ipin, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Korang ni nak ke mana? Pergi surau lah. Semain tarawih. Lah, besok kan raya. Mana ada semayang tarawih lagi? Tak ada. Dah habis puasa. Tak payah pergi surau lah. Ye, boleh main bunga api. Pergilah. Hati-hati main tu. Tahulah, Kak. Dah habis main nanti tolong Kak Ros Boleh. Tapi panggillah. Kita orang main tak habis. Betul. Jom. Cantiknya. Wow. Fizi, Ustaz. Mainlah main bunga api. Ada banyak ni. Tak nak lah. Aku nak pergi surau. Buat apa? Terawih kan dah habis. Pergi takbir lah. Takbir? Jomlah ikut sekali. Tak boleh. Opa tak pergi. Tak apalah. Kita orang pergi dulu. Mari intan payung. Kau ni. Aku bagi kau. Macam mana ni, Pin? Tak ada kawan lah. Ipin kan ada. Mari kita main. Upin, Ipin. Mari tolong Kak Ros. Alah, banyak lagi ni. Cepat. Nanti sekarang kita main lagi. Cepatlah. Kak Ros bising tu. Bentangkan tikar tu. Siapa nak datang ni, Kak Ros? Kau tengok je lah nanti. Tariklah. Yolah. Tak sabar betul. Dia minta tolong nak marah-marah pula. Apalah kau ni? Buatlah betul-betul. Memanglah. Macam mana yang betul? Melah aku buat. Macam tu pun susah ke? Ish, kau ni. Meh, sekali lagi. Kali ni kita lepas sama-sama tau. 1, 2, 3. Apa bising-bising tu? Bentang tikar pun nak gaduh ke? Tak gaduh. Gurau aja. Betul-betul? Tak apa. Kita cuba lagi sekali. Aku pijak sini, kau tarik sampai habis. Jangan lepas. Apa nak buat ni? Kau pijaklah situ. Macam ni. Cantik pun. Dah siap. Meh ambil ketupat ni. Tak boleh, Kak. Kenapa tak boleh? Lah, kenapa ni? Lipatlah hujung tikar tu ke belakang. Boleh ke macam tu? Yeay, berjaya! Yeay, berjaya! Cepat, ambil ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, ramainya orang. Fizi dengan Isa pun ada. Opa, Akak, ada orang datang. Jemput dia orang naik. Ni. Pin, nanti masa
Terus baca doa. Bagi kat kawan-kawan. Hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkau berdua nak ikut atuk takbir raya? Nak tu. Tapi kena tanya Opa dulu. Opa, boleh ikut tak? Bolehlah Opa. Kita tak pernah pergi takbir raya. Pergilah. Balik nanti ikut atuk. Jangan nakal-nakal tau. Yeay! Terima kasih Opa. Wah, cantiknya baju. Tengoklah siapa yang pakai. Kita orang yang comel ni. Betul-betul-betul? Yelah. Akak memang pandai cari baju. Kita sayang Akak. Betul? Terima kasih Akak. Nanti bawakan baju Opa pula. Yelah. Opa, nak salam? Mari. Minta maaf ya Opa. Kita orang memang nakal. Tapi Opa tak pernah marah. Kan Ipin? Betul. Ipin pun minta maaf Opa. Kita orang sayang Opa. Kita doakan Opa panjang umur. Yelah. Opa pun memang sayang cucu Opa. Tak bolehlah Kak marah kita kan? Betul? Apa? Kak Ros pula. Pagi raya tak boleh marah. Yelah. Selamat raya. Apa yang kau cari tu Hasan? Kasut aku hilang lah. Tinggal sebelah je. Itulah, jangan pakai kasut. Pakai selipar je, macam kita orang. Alah, aku nak tunjuk kasut baru aku. Patutlah hilang. Niat kau tak betul. Betul-betul tak baik menunjuk-nunjuk. Dah lah, jom kita cari. Alah, tak payah cari. Kau beli je selipar aku. Baru lagi ni. RM2. Tak nak lah. Aku punya lagi cantik. Kau carilah. Aku kena balik dulu. Rantai lemang. Yelah. Jangan lupa datang rumah aku sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ihsan. Hai. Naik. Ihsan, kau jumpa tak kasut kau? Dah, bawah tangga. Nasib baik jumpa. Kalau tak, aku tak bolehlah pakai baju ni. Kenapa? Tak sama warna. Ya kah? Tak sama saja, Mak. Main, tahun ni habis puasa tak? Tak. Dapat puasa 1 hari je, Opa. Kenapa? Dia tak tahan lah, Opa. Hari-hari tolong Mak dia jual ayam. Betul, Opa. Dialah tukang rasa ayam tu. Betul. Sedap. Iya, rajin Mail tolong Mak. Tuhan sayang budak yang baik dan rajin macam Mail ni. Tapi kalau Mail tak tinggal puasa, lagi Tuhan sayang. Lagi dapat banyak pahala. Macam kita orang tolong Kak Ros. Tolong apa? Buat ketupat. Betul-betul. Eleh. Baiklah, Opa. Tahun depan saya cuba puasa penuh. Macam Upin dengan Ipin. Tapi, Opa, Mak nak minta maaf. Sebenarnya, dah lah. Opa kau nak beli lemang tak? Aku jual RM5 sebatang. Sepatutnya RM2. Tak apa, Opa halalkan. Makan banyak-banyak. Dengar. Saya mau pantun. 2, 3 kata lompat. Mari kita makan ketupat. Wah, janji daripada pantun. Mau dengar lagi? Alah. Tak mau dengar lagi. Saya mau makan. Lain kali ya, janji. Lepas ni kita nak pergi rumah siapa? Kita pergi rumah Tok Dalang dulu.
Opa suruh kita orang hantar lauk. Setuju. Raya, Opa. Ha, Mael. Semua orang dah puasa penuh. Kau bila pula? Tinggalkan seorang aja. Betul. Tahun depan aku puasa penuh lah. Kan aku dah janji. Yalah, jom kita pergi. Jom! Hai, mana Mael ni? Jalong, mak hantar lemah pun lama kah? Dah lah, kita tinggalkan dia. Wah, Mael. Besarnya basikal kau. Bapak aku punya lah. Aku pinjam aja. Cepatlah. Dah lambat ni. Terhege-hege. Bukan kita tunggu dia kan tadi? Yalah. Kita tak boleh ramai-ramai macam ni. Betul. Assalamualaikum. Atuk. Assalamualaikum, Tok. Atuk, kalau tak jawab salam, dosa tau. Waalaikumsalam. Tak apalah, kalau Atuk tak nak, kita orang bawa balik je rendang ni. Waalaikumsalam. Atuk tertidur tadi. Masuk. Selamat Hari Raya, Dok. Aku dah terkena. Pinggan, mana pinggan? Kau tunggu ya. Atuk ambil makanan. Tak payah susah-susah, Tok. Kita orang baru je makan. Biarlah. Saya mau makan banyak-banyak. Makan je lah, kau tahu. Tak apa. Hari Raya mesti sedia makanan untuk tetamu. Itu kan ada orang Melayu. Tunggu sekejap. Bisingnya ayam tu. Nah. Apa tu? Wah, besarnya tu. Bentuk dia macam lembu lah. Inilah namanya ketupat lembu. Comelnya. Saya suka. Mana tu dapat ni? Atuk buatlah. Kalau kau nak tahu, kat kampung ni, Atuk seorang aja yang kerti buat. Bagus ni tu. Tahun depan buat banyak-banyak. Saya jualkan. RM2 tu. Ish, rugilah aku kalau RM2. Tak boleh mahal lagi ke? Boleh dibincangkan tu. Kenapa Atuk buat ketupat macam ni? Ketupat ni kalau Atuk seorang aja makan, seminggu boleh tahan. Ini macam rendang kau tadi, Ipin. Kenyangnya. Atuk dah kenyang lah. Nak balik ni. Betul. Nak balik dah? Mari sini. Wah, banyaknya Atuk nak bagi. Bukan semua untuk engkau. Dah tadah tangan. Ambil. Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Atuk. Songkok aku. Mana Aci? Saya pula. Nah. Lu dapat berapa? Wah, aku dapat 10. Tu RM50 je lah. Ambil ni. Terima kasih, Atuk. Cukup. Ketupat lembu, ketupat katak. Harap-harap dapat banyak. Sikitnya tu. Cukuplah tu. Ambil berkat. Kedekut betul. Berkat. Hayya. Apa lalu, Main? Dah kenyang. Senarulah. Apa salahnya? Seronok lagi tahun ni. Banyak rumah kita pergi kan? Betul-betul. Dapat pergi rumah Tok Dalang, Pak Dola, Abang Sally. Kenyang dapat makan. Upin, betul lah apa korang cakap. Kalau puasa penuh, lagi seronok raya. Betul? Itulah. Aku pun tak sangka boleh puasa penuh tahun ni. Bagus, Intan Payung. Ish, kau ni. Seronok kan dapat puasa penuh. Baru best raya. Betul? Caci pergi mana? Ayam! 2, 3, ayam berlari. Penatlah kejar ayam ni.